4 benda yang menjadi korang jadi miskin. Kenapa orang miskin susah nak jadi kaya? Kalau sekarang hidup you masih susah, sebab saya nak beritahu ada 4 halangan terbesar yang buat ramai yang tak pernah capai kebebasan kewangan. Nombor 3, yang paling sakit hati. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua. Kalau kau masih makan gaji, tak ada rumah besar, tak ada simpanan yang kukuh, luangkan masa 1 minit untuk tonton video ni sampai habis. Nombor 1, sistem pendidikan yang tak ajar cara buat duit dari tadika sampai ke universiti. Pernah dengar tak subjek cara nak jadi kaya? Sekolah ajar kita menjadi pekerja yang baik, bukan jadi pemilik syariah bisnes. Radar masuk, kerja ikut sistem. Gaji naik sikit-sikit sampai bila. Nombor 2, gaji tinggi bukan masuk dah kaya. Gaji 10,000 sebulan, tapi cukup ke duduk KL? Bayar rumah, kereta, makan, belanja, anda tinggal berapa? Gaji tinggi bukan kebebasan kewangan. Jika nak tahu cara, kita akan gandakan duit. Nombor 3, masa korang habis untuk orang lain. Kerja 9 pagi hingga 6 petang. Penat, balik tidur, minggu depan ulang balik. Tak sempat fikir pasal bisnes, pelaburan dan pasif income. Nak bebas kewangan, kita kena cari jalan. Duit kerja untuk kita. Nombor 4, cara orang kaya buat duit berbeza. Orang biasa fikir kalau dapat jimat 500 bulan, setahun dia dapat 6,000. Tapi orang kaya akan fikir macam mana nak gandakan 500 jadi 50,000. Beza kan? Strategi dan ilmu dan cara berfikir. Kalau nak belajar cara sebenar untuk ubah hidup, komen nak di ruang komen atau pergi Bayu Dennis. Klik link di sana. Masukkan maklumat anda, Dennis akan kontak anda dengan secepat yang mungkin. Let's join Dennis.